suka dengan diorang, okey? Kenapa sih ni? Cepat. Takkan makan yang kepotong gerobak ni walaupun cahaya dia sangat kuat. Pulak dah. Annoying Fahmi, sumpah. Sumpah annoying sangat-sangat korang ni. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lupa letak kicap. Sekarang kita orang dah habis makan. Lagi 2 orang tengah buat velocity. Esok okey. Kita orang dah habis makan, so kita orang on the way nak berambus dari sini dan patah. Nak tinggi mana weh? Dekat Korea, Ali bawa kita pergi dekat Korea. Yeay! Nama aku Amirul. Akulah yang korang kecam tu. Okey, akulah yang korang kecam dekat TikTok tu. What? Cicak lah apa dari poster lah. Sekarang dalam pukul 9.30. Kita orang tak tahu kita orang nak pergi mana. Nak pergi Santai Mak ataupun Havoc Raya. Sebab separuh nak pergi Havoc Raya, separuh lagi nak pergi Santai Mak. So kita tak nak pergi mana. Kita orang follow je. Okay, let's kita orang introduce diri kita orang sendiri. Okay, nama aku Amirul ni. My name is Sarah. Sarah. See you later. Bye. Mana? Macam nak dekat? Macam nak dekat? Dah dekat ni? Rambut baru tadi aku teman dia pergi buat rambut baru. Oh, nampak acak weh. Dia please weh. Acak akan famous Yang dekat Havoc Siti Alam. Okay dah, tu je. Tu je. Lepas tu nanti teruslah order makan. Havoc Siti Alam. Dah cakap weh, kenapa weh? Ulang-ulang ni. Yes. Oh, ramai weh anak-anak Syirah. Yang akan update apa yang Ellie beli. Tak ada weh, aku tak beli weh ni weh. Nak beli fries. Ni weh nak beli fries. Orang nak masuk dalam dah. Cumanya kita orang tak tahu nak beli apa. Weh, kenapa weh? Syirah ni mana-mana dia sumpah. Jangan tengah bincang. Kita nak lenceng je. Fries. Bang, oh. Oh, ada rambut karat kat sini. Dekat bazar raya. Siti Alam. Nama kawan aku Sarah. Sarah. You can call me Sarah. Yes. Sarah ke, we don't care. Perfume ni. Promotion je. Yeah. Ini tengah tengok perfume. RM1 je. RM1 je weh. Kita review RM1 je weh. Jap. Salah capat. Ni weh. Banyak. Okay, jadi cameraman. Bye-bye. Ni Nana and Wana. Mak love. Yes. Tak beli apa-apa. Yes, walaupun kita orang just nak tengok je, nak cuci mata. Jalan. And kita orang suka buat vlog juga. Love. So, Ellie, baju raya kalau apa tahun ni? Kita surprise lah. Abang nak pergi. Oh, kau surprise? Aduh, Abang panggil pula. Ni surprise. So, aku tahun ni kalau... Kenapa Wi bagi tahu? Tak boleh. Lah. Aku kan baru nak jadi influencer. Okey, bagi tahu. Okey, aku tahun ni color rich brown. Kau tema raya kalau apa? Emerald green. Ha? Emerald green. Oh, warna emerald green. Syirah. Kau tema baby blue. Kau tengah cari baju raya. Baju Melayu. Bila warna pun susah. Kau nak cakap apa-apa tak? It's so hard. Padahal lelaki kenapa susah? Yeah, senang je sepatutnya. Kau kan cakap? Saya tak beli baju raya tahun ni. Tak beli? Oh, pergi Turki. Dia pergi Turki kan? Dorang pula. Amin. Siapa Raja Irfan? Fahmi, baju raya tahun ni kalau apa? Champagne. Lari, jom. Oh, makin jauh. Bantu menang. Say hey. Oi. Okey, alright. Okey. Itu dah pelakon. Hai. Siapa? Lama-lama vlog. Hai. Masih tak? Okey. Abang. Tak apalah. Kita dah keluar daripada Havoc Festival sebab kita akan pergi ke Santai Mak.
Dah tak nak eat lah. Weh, bye-bye. Kenapa ni? Jom tengok. Saya tembak. Saya pun nak beli air sebab saya kehausan. Nama dia Ni Daus. memot. Matching. Weh, yang tu cantik. Weh, yang ni cantik. Bergundi. Ni racing raid nama dia. Aku sama juga Sri juga Elis kau benda-benda macam ni tunjuk Elis sikit. Elis kau benda-benda macam ni. Okey, dia tak suka. Dia dah tak sikit dah pula. Okay, let's go. Sikit. Sikit. Hausnya dia ni sangat haus. Dah haus lah. Sumpah lancar gila kau cakap. Sebab Daus dah bekerja, so dia akan belanja kita orang. Ni beli air Milo, yang lain beli problem. Mangga. Tadi beli air Milo dia tak. Kau beli sama dengan aku lah. Duit Daus, tapi duit Daus, babe. Oh, wow. Ya. Mangga, babe. Mangga. Apa ni? Weh, ni aku kata penyet. Duit Daus. Dia berjaya pau Daus. A few moments later. Selamat Hari Raya. This is me with my Fahmi. Kira kenapa kau tak ada flash? So dia memang hyper sangat korang lain juga. So sekarang kita tengah sama bersama Fahmi dengan 4 ekor ni. So aku tunjuk makanan seorang-seorang. Aku makan Maggi goreng dengan Milo ais. Nasi kandar 2. Kita orang on the way balik disebabkan kita orang dah penat sangat kenangan-kenangan yang kecomelan daripada diorang tu. So korang enjoy je, okay?